Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah atas limpah kurnia-Nya yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Jadi insyaAllah pada malam ini akan disambung lagi, diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung uraiannya ialah kalam hikmat yang ke-269 lagi, yaitu berkenaan dengan kata-kata Syekh Ibn Atta, akramaka bi karamatin salas ja'alaka zakiran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan li jarayani zikrihi alaika wa ja'alaka mazkuran bihi إذ حقق نسبته لديك وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. Maksudnya lebih kurang, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan engkau dengan 3 kekeramatan, dengan 3 kemuliaan, 3 karamah, yaitu pertama sekali menjadikan engkau dapat ingat, dapat berzikir kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ini dipermudahkan kepada kita sehingga kita dapat berzikir. Sebenarnya itu adalah satu anugerah, itu adalah satu kemuliaan yang dikurniakan Allah kepada kita, yang perlu kita sedar dan perlu kita syukur. Tapi oleh kerana perkara ini berlarutan dalam tempoh yang panjang, kita boleh berzikir, beribadah dalam tempoh yang panjang, maka tempoh yang panjang itulah kadang-kadang kita jadi lalai sehingga kita sudah lupa dah. Jadi tak ingat bahawa rupa-rupanya kita telah dikurniakan Allah dengan kurniaan yang sangat banyak. Macam kita lah, sesuatu nikmat ni bila panjang masa, lama, akhir sekali kita lupa nikmat tu. Itu perangai manusia, perangai kita semua. Lama dah lalu, pada waktu kita tak ada kenderaan, baru beli kenderaan, kita sangat terasa nikmat tu. Tapi bila hari-hari boleh pakai kenderaan, tak berasa dah nikmat tu. Itu perangai manusia. Demikian juga Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita, dapat kita berzikir. Bayangkan,
Berapa ramai orang yang dijadikan jauh daripada zikir, jauh daripada ibadah, jauh daripada solat. Tak berasa nak. Bukan saja tak berasa nak, berasa berat, berasa payah, berasa susah, beban dan macam-macam. Berapa ramai orang yang seperti itu. Jadi Syekh Ibn Atta nak menyedarkan kita kembali supaya rupa-rupanya kita ini dapat berzikir kepada Allah, dapat ingat kepada Allah. Sebenarnya itu satu kemuliaan yang Syekh Ibn Atta menyebutnya satu karamah. Kita ni duduk bayang keramat ni jalan atas air, jalan atas air, lepas tu boleh terbang, lepas tu mari rizki-rizki hak dak suka-suka tu. Kita bayang kau tu. Rupanya Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita, dalam masa yang sama nak menyedarkan kita. Sebenarnya pada dirimu itu sudah banyak kemuliaan yang diberikan Allah, yang sepatutnya kita sedari, yang sepatutnya kita syukuri, kata Syekh Ibn Atta. Iaitu apa? Dijadikan kita ini boleh berzikir, boleh ingat ke dia, boleh laksanakan kewajipan, boleh bersolat, boleh berpuasa, boleh ingat kepadanya, boleh beribadah kepadanya. Itu kata Syekh Ibn Atta satu karamah, satu kekeramatan, satu kemuliaan yang telah dikurniakan Allah kepada kita. Itu Syekh Ibn Atta nak menyedarkan kita. Sebab ramai di antara kita ini yang dapat beribadah dengan baik, dapat berzikir bahkan lebih banyak daripada orang, berganda-ganda, dipermudahkan Allah, jadi ringan, jadi mudah untuk bersolat, baca Quran, berzikir dan macam-macam. Tapi dia tak sedar hakikat tu, lalu timbullah keinginan-keinginan untuk mendapatkan jenis-jenis keramat pelik-pelik tadi tu. Jenis jalan atas air tu. Dia mari nak tengok atas situ. Padahal hari-hari dia telah diberikan kemuliaan oleh Allah dengan dipermudahkan untuk ingat kepadanya. Itu Syekh Ibn Atta nak menyedarkan kita, supaya kita sentiasa ada kesedaran ini bila kita dipermudahkan Allah untuk datang bersolat, untuk mengaji, belajar ilmu, untuk ingat kepadanya, untuk berzikir kepadanya, supaya kita sedar bahawa ini satu karamah, satu kemuliaan yang dikurniakan Allah kepada kita. Maka sebab itu kata Syekh Ibn Atta, kalaulah tidak kerana kurniaan Allah itu, kalau tidak kerana kurniaan dia yang dia kurniakan, engkau tidak mampu untuk ingat kepadanya. Tak akan berlaku atas dirimu zikir itu. Kamu tak dapat nak ingat kepada Allah. Tak dapat untuk ingat kepada Allah dalam pelbagai bentuk lah, dalam bentuk solat ke, dalam bentuk apa sajalah, apa-apa yang dikira cabang-cabang zikir. Kalaulah tidak kerana kurnia Allah, tak akan berlaku atas dirimu, kata Syekh Ibn Atta. Yang kedua, kata Syekh Ibn Atta, Allah Ta'ala menjadikan engkau itu, dengan zikir itu engkau dimuliakan. Kenapa? Kerana orang yang beribadah kepada Allah itu ternisbah dirinya itu kepada Allah. Siapa orangnya? Oh, dia itu orang-orang yang ahli zikir, dipanggil ahlillah, orang yang banyak ingat kepada Allah. Apa-apa sahaja ibadah yang dibuat, maka dia akan melekat nama itu. Orang yang banyak ingat kepada Allah, ahli salat, ahli baca Quran, ahli zikir. Semua itu satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri. Jadi itu juga satu karamah, kata Syekh Ibn Atta. Bila seseorang itu dengan ibadah itu, dengan zikir itu, lalu ternisbah dirinya kepada Allah Ta'ala, sehingga disebut sebagai ahli zikir, ahli Al-Quran, ahli salat, ahli ibadah dan sebagainya. Jadi itu, kata Syekh Ibn Atta, satu karamah, satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ini. Kita kalau berzikir, jangan menginginkan supaya disebut sebagai ahli zikir. Itu akan merosakkan ibadah kita. Tapi kalau dimasyhurkan, Allah Ta'ala jadikan orang kenal kita, orang sanjung kita, puji kita dengan ibadah tadi, biarkan. Cari, jangan.
Tapi bila dimuliakan, terserah kepada Allah. Jadi Syekh Ibn Atta kata, orang antara karamah, antara kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada kamu ni, engkau menjadi mulia dengan ibadah itu. Sehingga disebut-sebut orang sebagai orang alim ulama, ahli ilmu, ahli zuhud, ahli wara', dimasyhurkan. Itu juga satu kemuliaan yang dikurniakan Allah. Jadi kemuliaan yang kedua ni tidak menjadi masalah. Seseorang itu dikenali, disebut-sebut sebagai ahli zikir, sebagai ahli jihad, sebagai ahli Al-Quran, ahli ilmu, disebut-sebut orang, itu tidak jadi masalah. Biarkan itu. Biarkan. Allah Ta'ala bila nak memuliakan seseorang, dijadikan orang tahu perkara itu. Yang dilarang, jangan jadikan itu niat kita. Kalau kita buat ibadah, lalu menginginkan supaya orang panggil kita ahli ibadah, itu baru merosakkan. Kalau kita belajar ilmu supaya dikenali sebagai ahli ilmu, sebagai ulama, itu yang merosakkan. Kalau kita bersikap wara', zuhud, supaya dipanggil orang, dikenali sebagai ahli zuhud, ahli wara', itu yang merosakkan. Tapi kalau kita buat ibadah adalah memang semata-mata ibadah kita kepada Allah, lalu Allah Ta'ala muliakan kita, jadikan orang panggil ke dia, orang kenal dia, ni ahli ilmu, dia ni ahli zikir, dia ahli zuhud, dia ahli jihad. Maka itu karamah. Itu satu karamah, satu kemuliaan yang dikurniakan Allah kepada seseorang itu. Ada kisah di kalangan awliya, saya kurang pasti namanya, di Baghdad dulu. Dia ni pada awal-awalnya dia datang ke masjid dan beribadah di situ dan melakukan banyak kebaikan di situ dengan tujuan supaya dipuji oleh orang, supaya orang sebut-sebut nama dia. Oh, dia ni ahli masjid, dia lah ahli tu, dia lah ahli ni. Tapi sepanjang dia berniat seperti itu tu tidak berhasil, tak dapat, tak ada orang panggil dia. Tak ada orang panggil dia. Tapi dia sudah lama lakukan pekerjaan tu. Dia berbakti, berkhidmah di masjid. Dia buat kebajikan tu, kebajikan ini. Tapi dia mengharapkan supaya orang kenal dia, orang angkat dia, orang sanjung dia. Tapi tak ada orang buat. Akhir sekali dia pun sedar. Dia sedar diri. Lalu dia merubah niatnya. Dia merubah kemahuannya. Dijadikan ikhlas kepada Allah. Bila dia ikhlas, barulah orang kenal dia. Baru orang muliakan dia. Ini dimuliakan Allah. Bila dia muliakan Allah, biarkan. Itu satu bentuk karamah. Dan inilah yang ingin disebut oleh Syekh Ibn Atta. Karamah yang kedua, Allah Ta'ala jadikan engkau mulia dengan penisbahan dirimu itu kepada Allah. Kalau seseorang itu ahli zikir kepada Allah, dia dikenali sebagai ahli zikir. Kalau dia sebagai ahli al-jihad, maka dia dikenali sebagai al-jihad, orang yang mujahid dan sebagainya. Kalau dia ahli ilmu, dia dikenali sebagai alim ulama'nya. Jadi bila seseorang itu dimuliakan Allah, maka itu satu karamah, satu kemuliaan. Asalkan jangan jadikan itu sebagai niat dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Ibn Atta, Allah Ta'ala menjadikan engkau masyhur di sisinya, masyhur di kalangan para malaikat. Orang-orang yang beribadah ini dan melakukan banyak kebaikan ini, mereka ini dikenali di kalangan para malaikat. Dan macam mana kita boleh tahu? Tidakkah itu termasuk perkara gaib? Kerana ada hadis yang memberitahu. Kerana ada hadis yang panjang. Nabi SAW menjelaskan bahawa ada sekelompok para malaikat yang mereka ni sayyahun, yakni bepergian, pergi ke situ, pergi situ, pergi sini. Dia buat apa?
mereka mencari hilaku zikri, mereka mencari halakah-halakah zikir, yakni halakah ni maksudnya bulatan. Jadi orang duduk berkelompok dan mereka lakukan secara berjemaah berzikir. Hadis ini menjadi dalil keharusan berzikir secara berjemaah. Dan ini tidak disenangi oleh ikhwan sahabat-sahabat kita yang cenderung kepada faham salafi wahabi. Mereka kata berzikir berjemaah ni bid'ah. Kau anda lah. Mengakui bid'ah jangan buat. Jangan buat. Tapi jangan marah nak buat. Sebab apa? Kan ada dalil. Jadi malaikat ini diutuskan Allah. Mereka ni berpergian ke situ ke sini. Mereka mencari hilakuz zikri, halakah-halakah zikir, yakni orang-orang berkumpul berzikir beramai-ramai. Lalu apabila mereka mendapatinya itu, mereka akan menyertainya. Lalu mereka memayungkan sayapnya, sebagai memayungkan sayap dengan arti naungan rahmat, memberi kerahmatan kepada ahli-ahli zikir ini. Dan panjang hadisnya tu. Cuma dalam riwayat-riwayat yang berkaitan ini dinyatakan bahawa ada riwayat lain lagi lah yang menyebut bahawa orang-orang yang berzikir secara berjemaah ini, maka Allah Ta'ala akan memasyhurkan mereka di kalangan siapa? Di kalangan para malaikat. Ini hadis lain. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Sesiapa yang ingat kepadaku secara tersembunyi, secara seorang diri, atau di dalam hatinya, dua-dua ni termasuk. Zakartuhu fi nafsi, aku juga ingat kepadanya sebagai timbal balas. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Sekiranya dia ingat kepadaku, berzikir kepadaku dalam kalangan orang ramai, maksudnya secara berjemaah. Fi mala'in ini dalam berada bersama-sama dengan orang lain, mala', kelompok, jemaah. Sekiranya dia ingat kepadaku, dia berzikir kepadaku bersama-sama dengan orang lain ni, atau dalam kalangan orang ramai ni, zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Aku akan sebut namanya, aku akan muliakan, maksudnya aku akan muliakan namanya di kalangan orang-orang yang lebih mulia daripada mereka ini. Siapa mereka ini? Iaitu para malaikat. Artinya orang yang berzikir dalam kelompok ni, dia dimasyhurkan namanya. Dia dimasyhurkan namanya di kalangan para malaikat. Jadi Syekh bin Attab beritahu kepada kita, nak khabar kita bahawa salah satu kekeramatan, salah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau, iaitu dijadikan namamu itu disebut, dikenali oleh para malaikat. Itu juga satu kemuliaan. Jadi dalam kalam hikmah ini Syekh bin Attab nak beritahu kepada kita, Allah Ta'ala telah memuliakan orang yang beriman ini dengan 3 kemuliaan. Pertama, dijadikan orang itu dapat berzikir, ingat kepadanya. Yang kedua, dimuliakan orang itu dengan penisbahan, disebabkan kerana penisbahan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi mulia dengannya. Dan yang ketiga, dia dimuliakan di kalangan makhluk-makhluk yang mulia, iaitu para malaikat. Dan ini satu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang ahli ibadah, ahli zikir dan sebagainya lah. Baik, sambungannya itu terjemahan, saya ulang balik terjemahan daripada kalam hikmah tu. Tadi terjemahan sambungan daripada huraiannya tu, kalau tak salah ingatan saya, iaitu pada riwayat yang disebut oleh Abu Hurairah. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Jadi hadis ini hadis kudusi. Hadis, tetapi Allah Ta'ala berfirman dalam lafaz hadis. Kalau Allah Ta'ala berfirman, itu jadi Al-Quran. Tapi oleh kerana kalau kita dengar Allah Ta'ala berfirman, tapi dia bukan ayat Al-Quran, dia ada hadis, itu dipanggil hadis kursi. Baik, Allah berfirman, yakni dalam hadis kursi, aku selalu mengikuti persangkaan hamba-Ku. Maksudnya, aku, kata Allah, adalah menurut keyakinan hamba-Ku terhadap-Ku. Jadi, layanan Allah kepada manusia adalah menurut tahap keyakinannya kepada Allah. Sebab itu, ulama tasawuf, saya nak menghuraikan sikit sini supaya kita ada pedoman sikit lah. Pedoman kepada yang menceburi bidang ni, supaya ada garis panduan. Kadang-kadang berlaku juga salah bimbingan atau salah perjalanan, akhir kali timbul memudaratkan. Contoh saya nak berilah. Satu ketika dulu ada beberapa kelompok ni yang mula mendapat semangat untuk menghayati agama ni. Mari semangat. Mungkin mendadaklah. Mari, tiba-tiba mari kesedaran. Mungkin sebelum tu tak mengaji mana, tak belajar mana. Tiba-tiba mari dorongan yang kuat untuk beragama, untuk menghayati agama secara lebih mendalam. Ini saya cerita kisah-kisah secara umum lah. Berlaku nyata, kisah nyata, tapi saya tidak tunjuk, tak beritahu nama lah. Tapi kisah nyata, nak beritahu salah bimbingan. Maka adalah beberapa orang tu mengikuti sesuatu perguruan. Dan perguruan tu aneh sikit. Aneh sikit. Ringkas ceritanya, orang-orang berkenaan yang asalnya ada usaha, ada kerjanya, ada pendapatannya, tapi bila mengikuti kelompok itu, diarahkan ke arah berhenti bekerja, supaya tidak bekerja lagi. Mungkin ditanam dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Tengah panas semangat ni, berhenti. Akhir sekali lama-kelamaan, untuk sadar diri pun akhir sekali tidak ada, tidak mencukupi. Mula timbul masalah, mula menggelisah. Akhir kali minta dengan orang tu, minta dengan orang ni. Jadi, kenapa berlaku gini? Kenapa terjadi seperti ini? Kerana salah pedoman. Salah pedoman, salah bimbingan, salah perjalanan. Akhir sekali terpaksa pergi meminta-minta. Tidakkah itu perkara yang buruk? Adalah jauh lebih baik kita bekerja sendiri untuk nafkah kita ni dengan gerak kita, dengan usaha kita, berbanding kita minta-minta dengan orang. Itu sangat buruk. Tapi oleh kerana salah pedoman ni, akhir sekali dah jauh jalan ni, sakut tengah jalan ni, akhir sekali terpaksalah bergantung orang tu, bergantung orang ni, bebankan orang tu, bebankan orang ni. Dia jadi lebih buruk lagi daripada sebelum itu. Salah pedoman. Baik, saya nak jelaskan berkait dengan ini. Bila Nabi kata, Allah berfirman dari kursi ini, ana inda zanni abdi bi, aku menurut keyakinan hamba-Ku terhadapku. Antara yang dapat kita faham daripada ungkapan ini, bahawa Allah Ta'ala menguruskan kita, melayani kita menurut keyakinan kita. Dan dalam hal ini, dalam perkara ini, ulama tasawuf telah membahagikan manusia ni, membahagikan orang-orang yang cenderung pada ibadah ni kepada dua golongan. Satu dinamakan ahli tajrid, satu dinamakan golongan ahli asbab. Siapa ahli tajrid, siapa ahli asbab? Mungkin huraian ini agak mendalam sikit lah, dan mungkin pada setengah orang agaknya bukan bertaraf fardu ain, tak apalah. Kenapa saya jelaskan ini? Kerana timbul masalah-masalah yang saya contohkan tadi itu.
Kerana keliru dalam perkara ini, terjabak dengan perjalanan yang keliru, akhir sekali menjadi buruk dalam perjalanan dia itu. Menjadi beban kepada orang lain pula. Jadi manusia ni ada ahli tajrid, ada ahli asbab. Siapa ahli tajrid? Iaitu orang yang dikurniakan Allah memiliki keyakinan yang bulat, sehingga tidak terpaut hatinya kepada, tidak terpengaruh, tidak dipengaruhi, tidak terpaut, tergantung lagi dengan sebarang sebab musabab. Pada dia ni ada sebab, tak ada sebab, sama je. Itu ahli tajrid. Mereka ini dijadikan Allah memiliki hati yang kuat keyakinan, bersih hatinya, kuat keyakinannya, dan tidak tahan lasok hidupnya, dan tidak berpaut kepada yang lain lagi. Secara zahirnya pula, tidak ada lagi kewajipan-kewajipan syarak berkaitan dengan nafkah tadi tu yang terikat dengan dia. Maksudnya dia tak ada dah orang yang dia kena tanggung. Tak ada dah. Terlepas dah. Batin dia kuat keyakinan, kuat semangatnya, bulat hatinya, tidak goyang dalam kesusahan, tidak terpaut dengan sebab musabab. Zahir pula tidak ada lagi ikatan-ikatan syarak berkait dengan nafkah. Maksud tak ada dah orang wajib dia nafkah. Terserah dah. Itu ahli tajrid. Golongan ahli asbab pula ni, lawang dia lah. Iaitu orang yang hatinya itu bukan tak percaya Tuhan, percaya. Tapi tahap keyakinannya itu tidak cukup kuat. Tak bulat hatinya. Percaya Allah Ta'ala yang mencipta mengatur alam ini. Dia tak ragu. Allah Ta'ala yang mengatur rezeki. Allah Ta'ala yang menentukan sihat dan sakit. Allah Ta'ala yang menentukan hidup dan mati. Dia percaya sebagai seorang mukmin. Tetapi pautan hatinya dengan sebab musabab itu masih kuat. Sehingga pada waktu sebab musabab ni tak ada, dia akan mengganggu dia. Dia akan menyusahkan dia, menakutkan dia, membimbangkan dia. Itu tanda orang berada pada maqam asbab. Dia masih terikat. Contohnya kalau dia sakit, tak ada obat, dia akan rasa gelisah, susah. Itu tanda dia berada pada asbab. Ada pun tajrid, ada obat ke, tak ada obat ke, tak kisah pada dia. Itu tajrid. Kemudian secara zahir pula, dari aspek zahir pula, ada kewajipan-kewajipan yang tertanggung atas diri dia, yang menjadi kewajipan dia untuk dia nafkahkan, berkait dengan nafkah. Maka ini dinamakan ahli asbab. Baik. Dalam kes ini, ulama-ulama tasawuf mengajarkan kita masing-masing hendaklah berperilaku menurut maqam masing-masing. Hendaklah melakukan sesuatu sesuai dengan tingkatan keyakinan masing-masing. Jangan kita duduk kelas lain, buat lagak, watak kelas lain. Lori boleh akut setang je, akut barang 5 tang. Memang pecah tayar. Memang pecah tayar. Jadi itu pedoman tasawuf kepada kita, hendaklah berperilaku menurut kadar masing-masing, menurut tapah masing-masing. Dan Allah Ta'ala melayani seseorang menurut keyakinan dia. Jadi dalam kes ini, orang yang dikatakan ahli tajrid tadi, kalau dia tak mahu bekerja pun, tak mahu berusaha pun, harus pada dia. Dan sekiranya dia menghadapi kesukaran, dia boleh sabar, dia boleh tahan, dia tak bersungguh, dia tak mengeluh, dia tak sungguh, dan dia tidak akan bebankan orang. Itu keadaan ahli tajrid. Dan ghalibnya mereka ini akan dilayani oleh Allah, akan diuruskan oleh Allah dengan cara yang di luar perkiraan kita, sesuai dengan tingkatan dia, sesuai dengan darjat dia. Adapun orang asbab, orang terikat dengan sebab musabab ini, maka dia tidak boleh untuk berwatak seperti itu. Nak berhenti, tak boleh cari nafkah dah, padahal kekuatan keyakinan belum sampai, belum cukup. Tapi mungkin ia mari-angi sekejap. Mari-angi sekejap, mari semangat sekejap. Semangat turun naik ni, tengah-tengah naik tu, dia tak sedar semangat ni boleh turun naik. Lalu
dia ikut watak orang tajrid ini. Dia tidak berusaha, dia tidak bekerja, dia henti usaha-usaha cari nafkah. Ini akan timbul masalah. Bolehlah sekejap dia boleh berlagak berwatak seperti ahli tajrid, tapi tak tahan lama. Bila susah panjang sikit, mula pening kepala lah, itulah, inilah. Akhir sekali dia akan membebankan orang, menyusahkan orang. Itu hal yang sangat buruk dalam tasawuf. Tasawuf tidak ajar kita seperti itu. Itu maksudnya. Jadi nak beritahunya, dan orang yang duduk pada martabat asbab ini, dia dilayani oleh Allah, diuruskan, ditadbir oleh Allah sesuai dengan kedudukannya. Macam mana? Kalau ahli tajrid, dia diuruskan Allah dengan pengurusan yang sebahagiannya itu di luar undang-undang sebab musabab, sesuai dengan martabat dia. Adapun ahli asbab ni yang terikat dengan asbab, dia diuruskan oleh Allah dan urusan itu banyak berkait dengan undang-undang sebab musabab. Contoh, dalam bab rezeki, kalau ahli tajrid ni kadang-kadang dia dirizkikan Allah daripada sumber-sumber yang di luar, yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, di luar jangkaan. Adapun orang yang berada darjat asbab ni, ghalibnya kalau tidak cari, tidak kerja, tak mari. Tak ada. Ghalibnya. Kerana dia diuruskan menurut kedudukan dia tu. Oleh kerana dia ni ahli asbab, orang terikat dengan sebab musabab, maka kehidupan dia, rezeki dia, sakit, sihat dia dan sebagainya terikat dengan undang-undang tu. Ghalibnya begitulah. Ghalibnya. Boleh berlaku sebaliknya, tapi ghalibnya begitu. Jadi itu yang saya nak jelaskan di sebalik kata-kata Syekh Ibn Athah, ana inda zanni abdi bi, aku menurut keyakinan hambaku terhadap aku. Contoh, kita buat contoh lain pula. Dalam perang dan ramai secara nyatanya ahli tajrid ni memang tak ramai lah. Tak ramai jumlahnya. Ahli asbab ni ramai. Baik. Contoh dalam perang. Boleh tak kita ni secara dasarnya ahli tajrid, tapi nak mengambil sikap macam ahli asbab, tapi nak berwatak macam ahli tajrid. Dalam perang akhir kali nak tunjuk gong kita ni, nak tunjuk gagah kita ni, kita dedeh atau kita serah dada kita nak tembak-tembak lah, mati-matilah. Mari penyakit tu. Ini penyakit semua. Mungkin nak tiru Sayyidina Umar masa hijrah. Kalau kelas Sayyidina Umar boleh lah. Tapi kalau bukan kelas tu model lain lah. Tapi oleh kerana sudah masuk di waktu insya, nanti kita akan sambung huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.